Rezeki sahabat macam air paip tak tutup, iman mereka tak bocor. Mereka letak Allah nombor satu, dunia nombor dua. Bila azan berkumandang, mereka terus tinggalkan apa pun tengah buat. Kenapa? Sebab rezeki datang dari Allah, bukan dari gaji semata-mata. Allah dah janji, rezeki tak terhitung jumlahnya. Kadang datang dalam bentuk hati tenang, anak soleh, jiran yang tak bising. Jadi rezeki bukan cuma duit, tapi kebahagiaan dan ketenangan. Solat duha adalah strategi penuh berkat. Nabi ajar 4 rakaat di awal hari cukupkan rezeki dan keberkatan. Macam topok pagi, data cukup 1 hari. Takwa adalah kunci utama. Kalau kita bertakwa, Allah akan buka jalan rezeki dari arah tak disangka. Jaga hubungan dengan Allah. Allah jaga urusan kita. Kesimpulannya, nak rezeki steady macam air sejuk waktu puasa, usaha, solat dan takwa. Dekatkan diri dengan pemilik segala rezeki. InsyaAllah rezeki datang dengan cara yang tak masuk akal tapi masuk poket. Kalau ada anak-anak yang tengah belajar atau kita sendiri baru mula, jangan rasa malu. Malaikat tak judge bacaan kita, tapi Allah sayang sangat orang yang tak putus asa. Saya ingat dulu bila mula belajar, rasa macam semua orang tengok. Tapi sebenarnya, yang penting kita teruskan usaha. Jangan risau kalau bacaan tak sempurna, yang penting kita cuba. Allah lebih suka orang yang tak putus asa walaupun susah. Jadi teruskan usaha dan percayalah Allah sentiasa bersama kita. Ada peluang ni. Barang tu nampak menarik tapi alamak CCTV ada kat situ. Terus rasa seram sejuk ingatkan mak ayah kat rumah. Tak jadi, baik tinggalkan je. Kadang-kadang ingatan tu lebih kuat dari keinginan.